Komando juga berperanan memberi ingatan, memberi perangsang penerangan yang diberi oleh jurulatih yang diterbangkan khas dari Timur Leste, memberi penerangan berkaitan dengan latihan Poru. Kita jangan bimbang. Anggota Poru 23 Komisi Batalion 5 Pasukan Gerakan Am. Unit kita saja yang ada di situ. Mungkin ada unit-unit yang lain, SB, kumpulan penangkap, kumpulan sokongan yang lain, OCPD, timbalan OCPD apa semua kan. Sebelum tindakan diambil, dia orang ni lah yang akan bagi nasihat. Tambah-tambah kalau musim pilihan raya, kita bukannya boleh suka nampak je kita nak ambil tindakan, tak ada. Tak boleh. Kan? Benda sensitif. Kecuali lah lain-lain rusuhan kaum ke apa itu lain. Kalau rusuhan masa pilihan raya, mestilah berdasarkan pada situasi masa tu, keadaan masa tu macam mana, siapa yang dalam perusuh tu, siapa yang ada, kan? Nasihat daripada OCPD apa semua biasanya akan datang lah. Contoh yang berlaku kat Sabah, bukan setakat OCPD, Magistrate pun duduk sebelah Commonwealth. OCPD yang minta nasihat, macam mana tuan, boleh ambil tindakan ke tidak, kan? Jadi kita bila sampai ke sana, kita jangan hilang semangat. Kita buat situasi tu normal, biasa aja. Kita jangan terlalu takut. Bila terlalu takut, kita lewat begitu. Itu nak buat lagi tak yang kedua? Kita buat yang kedua. Okey, cuma saya nak komen dari satu. Saya tengok keadaan bila perusuh tadi. Dalaman kita sendiri dah jadi kelang kabut. Kita jadi cepat nak berjalan sangat sampai lupa pada loceng dan isyarat. Okey, Tuan IC tolong berhentikanlah pada pergerakan. Dengar loceng dulu, tengok apa syarat, baru kita buat perbuatan. Pasal tadi bila saya bagi syarat bendera kuning, belum saya jatuh lagi, dah bagi syarat bertembak. Kita tengok kedudukan mana sasaran kita nak bagi. Okey.